Hi. Hello, hi guys. Assalamualaikum. What up G? Welcome back to my channel. And kepada korang yang baru tengok, welcome to my channel. And aku minta tolong korang untuk subscribe channel aku, sebab kalau bukan korang siapa lagi? So dalam video kali ni kita orang nak jalan-jalan KL, tapi kita orang tak nak drive. Kita orang just naik BRT ataupun LRT, and yang sewaktu dengan dia lah. Agak challenging juga sebab kita orang memang tak nak drive, and kita orang tak nak bawa Noah punya stroller ataupun dia punya carrier. Kita orang tak nak pakai. Kita orang memang nak feel jalan kaki tu betul-betul daripada siang sampai malam. And this is our first time kita orang jalan-jalan KL. Kita orang tak drive. So tanpa membuang masa, jom. Alright guys, so destination pertama kita orang nak pergi Sunway Pyramid. Kita orang naik BRT. So let's go. Sampai dekat Sunway Pyramid itu aku nak makan dulu kot. Aku lapar gila tadi. And kita orang pun tak breakfast lagi. So jom, dia orang tengah beli tiket. Experiencing. Darah. So aku baru tahu yang BRT tu apa. Jangan nak jangannya. Betul lah. BRT tu bas rakyat tau. So guys, this is our first time naik BRT. Yeah. No ah? Mau naik bas? Bye-bye bas. Bye. Okay guys, kita orang dah sampai. Lebih kurang 15 ke 20 minit je lah. Destination pertama kita orang. Now kita dekat Sunway Lagoon. Kita nak mandi jap. Cik tak ada lah. Alhamdulillah. Noah, sini. Noah. Korang tengoklah Noah ni. Dia suka jalan sorang-sorang tau. Masalahnya dia kecil lagi. Yang risau mak ayah dia. Jom sini. Sini. Tengok dia tak nak. So hari ini agak challenging bagi aku, sebab aku tak cukup tidur sebenarnya. So might be aku punya energi akan drain gila lah lepas ni. Nak. Ha? Misha. Uish, mestilah nak. Komen. Misha. Oh, tak. Thank you. Nak pergi sebelah. Biasa. Okay. Kita orang punya makanan berbeza. Tengok Ni Gen Z kan. Ini tumpang letak disebabkan takut Noah tengok. Oops. Itu kan. Ginseng. Sup dia. Sup masak ginseng. Saya je yang nak ginseng. Mami ke millennial. Millennial? Kita orang Gen Z. Boleh tunggu. Ni Gen Z Plus. Alpha.
Alpha. Alpha ke beta? Bulan itu 2024. beta. Tiket beta. Understand? Beta. Anak. Mbak Ira. Xin chào ạ. Xin chào ạ. Nah, tu Noah. Jangan makan lagi. Nanti dia nampak. Bami pun dulu mencari juga benda ni. Benda apa? Kopi ni. Dulu Bami order Nescafe. Lepas tu Sama. bukan ni aku nak cair. Sama. Rupanya kopi ais. Ah, kopi ais. Kopi ais baru betul yang macam ni kan? Ha, sebelum ni besar. Dah. Bukan ni lah rasa yang aku cari. Besar benda yang ni. Thank you. Lapar sangat. Lapar sangat. Nak. Meladak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Makan. Nak pula eh. Nak buat. Nak buat. Mami, sini Mami. Tangan je pendek. Baik, no pula. Makan. Nak pula. Makan. Dia dalam nganga Bami. Apa? Dia tak menambah. Tak kira apa. Dah jadi macam wajib lah benda tu. Kalau Melayu, baca doa, ambil gambar, makan. Mana? Banyak lagi. Dia indah dia. Jom. Macam mana? Bawa air dia. No. Okay, go. Biar dia. Air dia. Eh. Alright guys, so kita orang dah pun makan dan energi aku dah kembali recharge. And we are ready for the next station. Ni kita nak pergi letak barang. So kita akan balik ke MBSJ. Kereta. Balik ke kereta. Hantar barang ke kereta. And then kita orang akan shoot pergi mana lagi tadi? Tengok dulu. Hantar shoot. Tengok dulu. So, jom. Energi dah penuh. Let's go. Alright guys, so pesanan aku lah, kalau korang nak jalan-jalan ke KL tapi korang tak nak bawa kereta, nak jadi macam kita orang naik LRT ke BRT ke anything, benda yang korang kena ada ialah air mineral. Sebab bila berjalan, badan kita memerlukan air yang sangat banyak. So tu je. And now kita orang nak terus ke next destination kita orang, iaitu Pavilion. Jom. Sampai dah guys. Let's go. Up. Kecek. So guys, sekarang ni kita dah sampai KL Central.
Guys, so after kita merentas 10 stesen tadi, now kita orang dekat NU Central. And now kita orang nak naik pula monorail, nak pergi ke Bukit Bintang ya. Macam aku cakap tadi, korang kalau nak jelajah KL ni, korang kena spare air mineral yang secukupnya. Sebab naik turun Berkicap juga. berkicap, kicap-cap kipas udang pula tu. Masing betul lah. Kalau kaki. ABC okey lagi lah. Dia kalau ABC jalin okey lah. Ni amak. Welcome to KL. Tu lah. Ni nak kita lalu semalam. Sayang, nah sayang. Kita nak pergi pavilion doh. Patut? Dan ada nak try apa-apa di sini. Kunafa, baked potato. Oh. Baked potato tak nak, shawarma tak nak. Tak makan-makan tak adalah FOMO sangat. Tak ada apa-apa sangat. Ha. Makan ni ada bakso. Muka berkicap. Yang duduk depan je. Sini ya? Dia penat. Pavilion kat depan. Oh tu. Welcome to pavilion. Patah dekat. Guys, so kita orang betul-betul dekat dalam Pavi. And aku barai gila. Macam korang nampak tadi kan, punyalah ramai. And weh, penat lah. Tapi kita orang masih lagi nak berjalan. Selagi tak sunyi Bukit Bintang ni, kita orang tak balik. Relax. Satu. Cari sini lah. Dia masuk mall ni dia rasa aura dia macam wow, orang kaya. Bukan kita lah, kita tengok pas sekeliling tu. Keliling tu nampak macam dia punya wow sangat. Korang tengoklah sendiri macam mana keadaan dekat Pavi. Luar dia. Sekejap. Ramai nak mampus. Oh. Kita orang dah nak balik sebab kita kena tempuh balik 10 stesen tadi. Start dengan monorail tadi lah. My god. So kita orang parai.com. Gila tak expect weh, ramai nak mampui. Malam minggu hari ni. Patut lah. Malam minggu. Ramai gila orang. Sampai kan aku tak tahu lah nak ikut mana lagi. So Setiap penjuru ada orang. Setiap penjuru korang kena jalan kaki korang macam ni. Korang buka sikit orang lalu. No. next time korang prefer Punyalah. public transport, prefer kereta. Okey je. Kalau public transport pun jam juga tadi depan tu. Lagi cepat nak keluar langsung kan. Hey, Ashraf. And now kita orang dah nak naik monorail, nak balik ke KL Central kan. Di Central lepas tu terus balik USJ 7 lah. Tempat kita park tu.
Bye bye. See you. Jumpa sekejap lagi. So sekarang ni kita orang dekat NU Central. Kita orang tengah tunggu Bame untuk dia pergi tandas, then kita caw balik naik LRT. Kita kena hadap 10 stesen. Yes, Lebih tapi kurang. Noah daripada dia bangun pagi sampai sekarang 1 saat pun tidak tidur ya. Ya, aku sakit belakang Ya, weh. tapi tengoklah, tunjuklah dia. Pegang phone siapa tu, ya Allah. Berani. Kemana lah? Dia langsung tak Okay, tidur Dia takkan tidur dekat public macam ni. Ha. Sepatutnya kita orang pun dah shutdown lah. Tapi disebabkan kita kena balik, kita orang punya badan ni macam dia auto bergerak. Tapi weh, energi aku drain gila punya sebabkan aku tak cukup tidur. And then now kita orang nak balik ke parking kereta, iaitu dekat USJ 7. USJ 7 ke? Yes. USJ USJ 7 tempat kita parking kereta. So jom lah. Memandangkan bateri DJI ni pun dah nak habis. Ni tinggal sakit baki je. So untuk review dia punya bateri ketahanan dia, Weh, tahan sehari. ya. Kita orang bangun pukul berapa tadi Kita orang dah start shoot beberapa footage. And now sekarang still lagi boleh record. Boleh dikatakan 1 hari dia boleh tahan. Dock dia pun ni still on. Tapi lama kau rekod ni Banyak juga lah footage dia. Macam ada dah tak ingat nak tutup semua tadi, kan. masa dekat pavy tu. Dia tulis dalam bentuk percentage ke apa? Macam bar gitu. Bentuk percentage dengan tu lah. Ada nombor. Tinggal berapa lagi? Atas Dia punya- tepak bawah dot bawah ni 10. Okey lah, sehari boleh. Okey Ya, lah. kita pun on off dia boleh jugalah. So DJI bagus. Gini. Macam gini lah. Jahat demo. Aku rasa end sampai sini dah kan. Bye. Bye.